Berbala ataupun tidak? Nasi lemak RM RM5. Tapi portion ikan bili, portion dia sambal pun sikit, timun tak ada, telur pun tak ada. Ikan bili ada 2, 3, 4 ekor. Tu je nasi lemak RM5. Berbala ataupun tidak? Tapi orang kata menjual memang harga barang mahal. Tapi RM5 tu sepatutnya kena ada telur, kena ada timun. Mudahlah sikit orang nak makan apa semua. Ni RM5 ikan bilis 2, 3 ekor. Kalau kita tanya dia, berapa? RM5. Oh, barang mahal. Kalau biasanya kalau contoh kita beli tempat lain kan, nasi lauk RM5 ada air, ada sambal, ada timun. Ni nasi lemak tak apa. Aduh, nak marah ke? Beli-beli dah. Tapi tak perasan tak adanya. Kita nasi lemak so. Kita tengok dia beralih dia buang dengan customer lain kan. Kita tanya apa ya kak? Ya tersiap dah. Bayar RM5. Kita bayar kan. Kalau kita tengok tak ada. Tengok ni kita tegur juga. Kita tegur lah kata. Setara ni kau RM5. Setara ni kau RM5. Berbala ke? Berbala ke? Mana-mananya porsi-porsi lain RM5 tu mahal kak weh. Kita lembut je lah. Kita tanya apa mahal kak? Mahal kak. RM5 setara ni. Berbala ke? Kita lembut je lah. Komen-komen sikit.